yang aku tahu dia orang adalah macam orang pertama perempuan lah yang buat paranormal. Apa ni, ada tak benda yang orang kata teruk berlaku kat kau masa kau tengah buat uji nyali? Tapi jadi dekat volunteer lain. Dia kerasukan teruk lah masa tu. And dia budak dia kecil je. Dia tak besar apa. Berat dia dalam 38 kilo je. So bila dia kena kerasukan tu, bayangkan 6 orang lelaki ke 7 orang lelaki tak boleh angkat dia. So kita orang terpaksa heret dia daripada tempat dia uji nyali sampailah ke base ni, terpaksa macam heret lah. Dan masa tu bila dah sampai dekat base tu, tiba-tiba dia ni bangun. So bila dah sampai kat base, aku ada dekat situ. Dia bangun, tiba-tiba dia merangkak keliling aku. Lepas tu dia bunyi macam harimau, macam macam tu keliling aku. Itu aku rasa paling teruk. Dan tiba-tiba macam masa tu jadi macam drama, macam tiba-tiba angin ribut kuat apa semua. Ya, sebab masa tu kita orang tengah buat dekat Mimaland. Mimaland? Ya, kita orang buat kat Mimaland. Mimaland tu dah ditinggalkan kan? Ya, betul. Dan kawasan tu dah jadi hutan sekarang. Hutan lah, memang literally hutan. Berani betul kau Ha. Betul berani.